Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Humaira dan saya Adi Hazim. Kami berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 bukan sahaja menghimpunkan penerbit tempatan, malah turut menampilkan pavilion luar negara yang membawa pelbagai budaya, bahasa dan ilmu dari seluruh dunia. Pavilion ini menampilkan pelbagai bahan bacaan daripada negara-negara seperti China, Indonesia, Arab Saudi, Singapura, Brunei, Iran dan banyak lagi. Pengunjung berpeluang mengenali budaya serta karya penulis antarabangsa secara lebih dekat. Selain buku, terdapat juga pameran budaya, bahan pendidikan dan aktiviti interaktif yang menarik minat pelbagai lapisan masyarakat. Kehadiran pavilion luar negara membuka peluang kepada rakyat Malaysia untuk mengenali penerbitan antarabangsa tanpa keluar negara. Ia juga menggalakkan pertukaran ilmu, budaya dan idea antara masyarakat pelbagai negara melalui dunia pembacaan. Assalamualaikum, saya Adi. Ya, salam kenal Adi. Saya nak tanya, Ya, nak tanya apa Adi? apakah yang menarik di booth ini? Oke, di booth Yaumi Kids sendiri kami ada beberapa produk. Ini memang produk yang kami bawa bestseller semua Adi, yang bestseller di Indonesia. Salah satunya adalah kami punya produk ini. Ini adalah Siri Hormon. Siri Hormon ini ada 6 judul. Ini ada serotonin, adrenalin, dopamin, oksitosin, lalu ada kortisol gitu ya. Nah, buku-buku ini adalah buku-buku bestseller kami di Indonesia. Makanya kami bawa ke pameran ini untuk dibaca oleh warga-warga Malaysia semua. Nah, selain itu, kami juga ada buku ini. Ini buku Sirah. Nah, ini buku Sirah for Kids. Nah, ini adalah Jejak Surat Rasulullah. Ini juga bestseller di kami. Nah, bukunya seperti ini. Silakan Adi nampak. Silakan Adi kalau mau lihat. Ini buku bestseller juga. Terus ada juga ini buku-buku yang bestseller juga, namanya Asaku. Ini adalah seri Quran. Seri Quran gitu. Kurang lebih itu. Adi tidak tanya apa lagi? Apakah nasihat untuk menggalakkan budaya membaca? Oke, untuk menggalakkan budaya membaca ya. Jadi untuk adik-adik semua, budaya membaca itu penting sekali ya. Penting sekali untuk kita tingkatkan. Kenapa? Karena literasi itu adalah salah satu cara kita memaksimalkan cara berpikir kita, sisi kritis kita, sisi intelektual kita akan terbangun dengan kita banyak membaca. Jadi Adi dan teman-teman semua ya, kawan-kawan Adi, jangan lupa untuk rajin membaca. Dan yang paling penting adalah jangan lupa mampir ke boothnya Yaumi Kids di nomor 221 lantai 2. Oke, kita Adi ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nah, Assalamualaikum, saya Aisyah Humaira dari 2 tahun cilik SK Seri Kepayang Ibu Perak. Bolehkah saya ingin bertanya 2 soalan, boleh? Boleh. Apakah tempat yang paling menarik di booth ini? Oh, di booth kami tempat paling menarik booth kita lah. Tak, maksudnya benda-benda yang kita jual menarik untuk budak-budak, kanak-kanak, kerana kita ada buku-buku yang ilustrasinya, lukisannya yang sangat menarik lah, yang sangat interesting. Buku kami buku Arab, Inggeris. So, dari bahasa, ada 2 bahasa. Kami ada buku cloth, buku kain, buku keras, book dan buku kerja. Ya. Ingin Puan memberi nasihat kepada
cilik-cilik ke? Pada pelajar-pelajar sekolah Oh. untuk untuk budaya membaca. Okey. Kalau kita masih kecil, kita baca buku yang kita minat lah topiknya. Jadi bila kita baca tu tak berat sangat, tak ngantuk, tak macam bosan. Jadi kalau kononnya kita suka tentang kucing, ni kita beli buku-buku tentang kucing. Jadi kita punya minat pun macam kita rasa macam excited gitu nak baca, macam gembira nak baca pasal kucing. Jadi pilih topik-topik yang adik suka lah. Kalau adik suka tentang let's say unicorn, dia cari buku tentang unicorn. Jadi kita boleh sentiasa baca dan terus membaca. Baca important knowledge is important. Terima kasih. Sama-sama. Jelaslah bahawa pavilion luar negara di PBAKL 2026 bukan sahaja mempromosikan buku, malah menjadi jabatan yang menghubungkan budaya dan pengetahuan dari seluruh dunia. Saya Aisyah dan saya Adi dari TV PSS SK Seripayang melaporkan di Pesta Buku Antarabangsa 2026.